Hari ni saya nak kongsi satu resipi yang padu, daging goreng ketumbar cili padi. Mula-mula kita rebus daging sampai empuk. Saya guna daging bahagian top side, so tak perlu rebus lama sangat sebab bahagian ni mudah empuk. Next, kita tumbuk bawang putih, bawang merah dan halia. Lagi kasar tumbukan kita, lagi kick rasanya. Kemudian kita tumbuk kasar pula cili padi. Panaskan minyak dan tumiskan bahan tumbuk kita tadi sampai wangi dan sedikit garing. Kemudian masukkan cili padi. Cili padi ni boleh adjust ikut tahap kepedasan anda. Sekarang kita masukkan biji ketumbar yang telah disangrai dan ditumbuk kasar. Kemudian masukkan daging yang telah direbus, serbuk kunyit, garam, gula, kicap manis dan sos tiram. Gaul-gaul-gaul hingga sebati biar semua meresap dengan daging. Akhir sekali, masukkan bawang Holland bersama cili besar hijau dan merah. Kacau sekejap je, cukup bagi layu tapi masih ada rangupnya. Okey, dah siap daging goreng ketumbar cili padi kita. Gabungan yang mantap jika dimakan bersama nasi panas dan sambal belacan. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.